kan tak ada reserve tepi ni. Betul juga kan. So kalau masuk sini kena laju lah. Ni jauhnya. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat datang ke part yang ketiga. Okay, daripada Pahang kita turun ke Selangor. Kita nak pergi Gombak. Kita nak hiking. Nak tahu dekat mana? Let's go. Apa hal pun sebelum hiking kita breakfast dulu. Okay guys, kita sudah sampai dekat tempat parking ni. So warm up yang patut kat trekking sikit. Kita boleh mula hiking. Alright guys, pagi ni kita orang nak hiking dekat Bukit Guling Ayam dekat Seri Gombak ni. So kepada siapa-siapa yang nak hiking kat sini, hampa search saja Petronas Lingkaran Karak. Parking je kat sini. Dia ada trek lagi, aku tunjuk video sampai habis. Jom guys, kita mulakan pendakian kita. Track starting dia macam gini. Korang jangan risau. So, daripada bawah tadi hampa akan naik pacak dulu. Hampa akan nampak kedai makan Muhammad Chow ni. Ikut tepi ni je. Okay. Tadi jalan bersimen kan. So sekarang kita dah masuk jalan yang bertanah-tanah ni untuk nak naik ke puncak. So kita sudah masuk trek yang macam hutan-hutan sikit. Orang lain hiking awal pagi, awak matahari atas kepala baru awak nak hiking. Udah penat dah, panas. Alright, sekarang kita nak melalui jalan berbatu-batu. Adik ni kata tadi tak jauh dah. Dia kata 5 minit lagi sampai. Itu ayat biasa untuk para hikers. Okay guys, kita sudah sampai dekat puncak Bukit Guling Ayam ni, Gombak. Nampak tak korang? Ini view dia 360 dah, aku tunjuk. View penuh. Nampak? Nampak tak view dah? Alah weh, cantik oh. Saiful Arbi, are you okay, Mai? Okay, I'm okay. Okay. Come on. Untuk orang beginner yang macam saya, sangat sesuai lah kalau nak naik Bukit Guling Ayam ni. Rasanya dah 10 minit macam itu untuk sampai ke puncak dah. Betul lah kan, netizen cakap untuk sampai ke puncak 10 minit dah. So, ya. Sekarang dah lewat jadi taklah ramai sangat atas ni. Sekejap kita turun. Ambil gamak sikit kita turun. Okay guys, selesai kita hiking dekat Bukit Guling Ayam ni, dekat Gombak. So next kita orang nak bergerak ke Perak. Nak pergi ke Kuala Kangsar. Okay, nak tahu dekat mana? Kita tunggu lah video ni sampai habis, okay? Let's jom. Baru kita fikir makan lain. Sebab dah kenyang sekejap ni. Okay, nak tutup. Sampai sudah kita dekat latar perahu kat Kuala Kangsar ni. Sanctuary ikan tengah. Kata guys. Ni owner. Mana tempat ni? Buat dah. Abang Syafiq nama dia. Mai jumpa dia baik orang dia. Sopan santun. Dekat latar perahu ni, dekat dengan Sanctuary ikan kelah ni, tengah ni, dia ada satu keunikan tau pasal dia punya air terjun waterfall ni. Apa nak tengok kan? Let's jom aku tunjuk. Okey, hampa nampak sekarang ayak tak ada kan? Ayak
kering kan. Ayam bukan kering lah, maksud tu ayam kurang. Tunggu sekejap, lebih kurang dalam 2-3 second lagi dia mesti banyak. Berapa orang kat atas? Berapa orang? Okey. Kalau hampa pernah tengok video aku yang sebelum ni pasal latar perahu ni, hampa boleh tengok daripada awal habis lah. Aku malas nak shoot video balik daripada awal. Okey, barang ni pengunjung pun ramai, tak syok pula kan nak rakam. So hampa boleh check balik video aku yang sebelum ni. Dia terlentang dia. Okay guys, kita dah settle tak sat dekat apa latar perahu. Sekarang kita nak ke nak makan dekat Shamel Agro Farm, Sdn Bhd. Ini pun aku pernah bawa dah hampa mai sini. Aku dah siap buat video lagi dekat hampa apa yang ada dekat sini. Oh, kau yang baru kan ni? Okey, yang hampa nampak ni adalah Dewan, no? Dewan Syarhan kot tak silap aku. Sini pun ada glamping tapi glamping dia belum siap. So kat sini ada macam chalet-chalet dah. Chalet-chalet dia ni satu malam 130. Ni dia punya restoran. Kita nak pergi sini sebenarnya, bukan nak pergi tunjuk chalet. Chalet tu hampa tengok balik video-video yang aku pernah buat kat YouTube aku. Aku dah pernah post sebelum ni. Ini dia punya chalet. Keluar jalan besar ni. The Black Swans. Ya, apa nak makan apa? Banyak babi biji kan glamping ni. Bapak ingat dengar macam banyak babi. Banyak babi biji. Besar dia punya tu. Dia punya pokok uluh dah. Dia buat meriam ni. Tu iguana. Iguana pula. Rakun. Hai kamu. Usul dia kamu. Kamu nak gana tu. Lompat. Ni tu rakun ni ada rakun hitam ni. Salah dah. Meh, masuk. Hai. Ini kambing tu kan? Kami apa nama dia? Boy. Ni Syafiq. Bukan, dia kambing kecil je. Dia tak boleh. Ambil gambar weh. Ambil video weh. Bagi Oh. Syafiq weh. Sakit lah. Sanggul ni. Hi brother. How you good? You still remember me right? Lah. Makan jamu. Nak. Pak, hai, gambar. Tengok sini, tengok kamera. Guys. Lah dah banyak ni. Oh, ini Boleh? memang favorite kat sini. Ayam ada kelulut dengan laksa. Sini ini dia panggil set combo. Dua ni okey. Ayam ayam ni dengan mantap laksa kuala dengan ayam madu kelulut. Kita orang ambil ni adalah set combo okey. Set combo tambah lagi dengan kerupuk dengan cucuk ikan bilis. Selamat menjamu selera. Alhamdulillah selesailah sudah pengembaraan kali ni. Okey. Terima kasihlah yang mana dah tengok video ni daripada part 1, part 2 dan juga part yang ketiga ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye bye.